ibadah korban, peluang untuk santuni ummah rentas sempadan. Terus berusaha dan berdoa agar kita diperkenankan oleh Allah SWT untuk melaksanakan amal korban pada tahun ini ikut atas kemampuan kita. Nak buat dua-dua pun boleh. Dalam negara dan juga di luar negara. Kalau kita tidak mampu, bajet kurang, kita buat di luar negara, hanya sebahagian RM380 saja untuk sebahagian lembu dan RM490 untuk seekor kambing. Kita dapat berkongsi rezeki sambil kita melaksanakan amal ibadah dengan umat Islam di luar negara, khususnya di Afrika, di India, di negara-negara umat Islam yang dhaif. Kerana peluang amal korban inilah untuk kita santuni umat rentas sempadan. Jom bersama dengan Selamat Malaysia, kami dah berpengalaman lebih daripada 20 tahun uruskan korban rakyat Malaysia dalam dan luar negara. Beramal kerana Allah, berkhidmat untuk kemanusiaan. Allahu Akbar.